Hello guys, next person. Tak menyabar dah. Oh, wow. Wow. Packaging baru. Ini aku repeat order Taufu Pho. I love this Taufu Pho. Memang sedap doa-doa. Dia rasa macam Taufu Pho organic by Baby Anatul. Tak silap aku yang sedap tu. Dia rasa macam tu guys. Dia tak rasa Taufu Pho sangat lah. Dia more to dadih punya rasa. Tapi still Taufu Pho. Aku repeat pun repeat flavor yang sama. Creamy yum. This is my favorite. Yang satu lagi chocolate. Aku macam nak pernah rasa strawberry semua tu. Tapi aku dah teringin sangat. Chocolate dengan dengan creamy yum. Ya Allah, kalau hampa tak tahu nak beli yang mana, try creamy yum. Sedap gila. Aku sekali buat dapatlah dalam 5-6 terpawai kecil tu. Habis kat aku weh. Kat aku seorang. Memang love. Anak aku suka, suami aku suka. Weh sedap. Taufu Pho dia sedap sangat-sangat. Please try. Sedap, murah. And berbaloi satu pack ni boleh dapat 6, 7, 8 bekas kecil yang bulat tu. So itu je, macam biasa nak beli tekan dekat shopping bag kat sini. Ada banyak lagi perisa. Ada matcha, ada strawberry, ada vanilla, ada original. Ada macam-macam lah. You boleh tengok dekat sini. Okay, that's all. Thank you so much for watching. See you guys in the next episode. Bye-bye.